Adakah cara untuk kita mendapat Al-Kawthar ataupun pemberian daripada Allah Azza wa Jal? Ada, mesti ada. Tapi apa caranya? Caranya tengok ayat yang kedua, iaitu fasalli li rabbika wanhar. Kita kenalah solat semata-mata kerana Tuhan, bukan kerana yang lain, dan kita juga kena berkorban. Berkorban ni maknanya sembelih binatang dan kita agih-agihkan daging itu pada orang miskin. Artinya fasalli li rabbika, membina hubungan dengan Tuhan. Wanhar pula membina hubungan sesama manusia. Dengan itu Allah Ta'ala akan memberikan banyak kebaikan pada kita. Dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat ada pengalaman masing-masing. Bila kita memudahkan kerja orang lain, Allah Ta'ala mudahkan kerja kita. Apabila kita membantu anak-anak yatim, Allah Ta'ala memudahkan urusan kita. Apabila kita membantu orang-orang yang dalam tekanan hidup, tekanan mental ke, tekanan kewangan ke, Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. Jadi, itu syarat dia untuk mendapat pemberian yang banyak daripada Allah Azza wa Jal. Satu, jaga hubungan dengan Allah. Pada ayat, fasalli li rabbika. Yang keduanya, jaga hubungan sesama manusia. Wanhar. Wanhar. Jadi kita kena ada perasaan jumpa je orang miskin nak tolong, jumpa je orang susah nak tolong, jumpa je orang dalam tekanan hidup kita nak bantu, kita nak rasai jerih perih penderitaan mereka. Jangan kita suka dan mudah menuduh orang lain, suka merendahkan orang lain, kena ada jiwa membantu, jiwa ihsan itu sendiri.